Okey, ini saya nak tunjukkan cara saya bayar duit Mahara guna Touch 'n Go e-wallet. Buka Touch 'n Go. Okey, pergi dekat bills. Okey, dekat sini ada bills. Okey, saya punya dah ada reason bill. Ni ada Majlis Amanah Rakyat Mahara. Kalau kamu tak ada lagi, kamu pergi dekat view more. Kemudian pergi dekat sini loan. Okey, dekat sini ada Mahara. Okey, tekan Mahara. Okey, dekat sini kalau kamu dah pernah buat bayaran guna Mahara, dia akan simpan lah. Okey, kalau kamu tak ada lagi, tekan new account. Okey, dekat sini kamu kena masukkan account number, nombor IC dan juga nama kamu. Okey, ni sebab saya dah pernah bayar, saya akan pergi dekat sini teruslah. Okey, Majlis Amanah Rakyat Mahara. Okey, dekat sini dia akan tunjuklah detail nama akaun kamu semualah. Okey, dan kemudian dekat sini tekan jumlah bayaran dah. Okey, kemudian tekan pay. Dan masukkan nombor PIN Touch 'n Go kamu lah. Okey, dah bayar dah duit Mahara. Okey, yang ni dah settle. Untuk bayar pakai Touch 'n Go e-wallet ni, kamu tak kena charge tau. Sebelum ni saya bayar pakai bank, yang tu dia kena charge. Kalau pakai Touch 'n Go e-wallet, kamu tak kena charge pun. Kalau bayar 250, itu je lah, tak ada charge sen-sen. Okey, ini je. Bye.